Ketua Penerangan PKR Sabah nasihatkan rakan gabungan agar tidak tamak tuntut kerusi. Hashim Jassin tegaskan usaha satu padukan pemikiran umat adalah keutamaan perjuangan politik. Amanah Melaka sokong saranan DAP agar BNPH tanding masing-masing 14 kerusi. Veteran UMNO guna istilah jinak, DAP luah rasa kurang senang. Anthony Loke arah InDrive dan Maxim henti operasi berkuat puasa 24 Julai. Tinjauan tunjukkan majoriti masyarakat India sokong pengampunan Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Seorang pemimpin PKR menasihatkan parti yang menjadi rakan kerjasama Pakatan Harapan PH pada PRN Sabah tidak tamak menuntut kerusi. Bercakap kepada FMT, Ketua Penerangan PKR Sabah, Razif Rakimin, mengingatkan tindakan membuat pengumuman terlalu awal tidak manis, sebaliknya proses itu perlu dibuat secara adil. Beliau merujuk pengumuman oleh Ketua Penerangan UMNO Suhaimi Nasir yang kemudian diubah menjadi cadangan iaitu Barisan Nasional BN akan bertanding 40 DUN manakala PH di 33 kerusi. Menurut Ketua PKR, tuaran itu, agihan kerusi perlu lebih adil dan tidak diumumkan terburu-buru memandangkan kerjasama PH-BN yang diputuskan hari ini mungkin turut membabitkan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Terdahulu, Setiausaha Agung PH Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Ashraf Wajdi Dusuki mengumumkan kerjasama BNPH pada PRN Sabah. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat antara pengerusi PH Anwar Ibrahim dan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi semalam. Kita kena kenal musuh, bila semua setuju ini musuh, barulah kita boleh bersatu. Fikrah kita sama, baru lahir kekuatan. Sekarang tugas kita ialah menyatu padukan pemikiran umat. Itu yang ditegaskan Mursyidul Ampas Hashim Jassin bahawa penyatuan fikrah umat Islam merupakan asas kepada kekuatan bangsa dan negara, khususnya dalam menghadapi kezaliman kuasa besar dunia yang terus menekan negara-negara membangun seperti Malaysia. Beliau menegaskan usaha menyatu padukan pemikiran umat adalah keutamaan dalam perjuangan politik Islam pada hari ini. Bekas adun salang itu berkata, ia agar umat tidak terus terjerumus dalam perangkap musuh-musuh Islam yang mahu melihat perpecahan dan kelemahan berpanjangan. Tambah beliau, PAS telah berusaha menyatukan umat melalui kerjasama politik sebelum ini. Namun penyatuan tersebut tidak bertahan apabila rakan politik gagal menjunjung prinsip Islam sebagai dasar utama. Beliau turut mengulas pengalaman PAS bersama DAP dalam Pakatan Rakyat yang menurutnya tidak dapat menerima prinsip perjuangan Islam dipegang PAS. Saranan DAP agar Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH bertanding masing-masing 14 kerusi pada PRN akan datang bagi memastikan keadilan semua pihak terjamin mendapat sokongan daripada Amanah Melaka. Menurut ketuanya, Ashraf Mukhlis minggat dalam satu kenyataan, segala cadangan berhubung agihan kerusi sepatutnya diterima dengan minda terbuka dan dibincangkan dengan cermat, bukan terus menolak. Katanya ada pihak rakan-rakan yang begitu sombong dan angkuh apabila cadangan ini ditimbulkan dan menolaknya mentah-mentah serta mendabik dada. Hakikatnya, walaupun BN Melaka menang besar pada PRN 2021, PH Melaka turut menunjukkan prestasi dan undi yang lebih baik semasa PRU 15. Terdahulu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata, tidak akan sesekali melepaskan sebahagian kerusi dimenanginya pada PRN lalu susulan laporan sebuah akhbar berbahasa Cina bertajuk 9 cawangan DAP Melaka meluluskan strategi 14 BN dan 14 PH pada PRN Melaka akan datang. 9 cawangan itu adalah Bukit Beruang, Air Keroh, Kampung Baru Air Keroh, Merdeka Jaya Sunshine, Taman Muzaffar Shah, Bukit Beruang Indah, Kubu dan Taman Kerjasama. Penggunaan istilah jinak oleh Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob dalam menggambarkan hubungan baik antara kedua-dua parti menyebabkan DAP kurang senang dengannya. Setiausaha Hal Ehwal Antarabangsa Pemuda DAP Dapsi Kebangsaan Stephen Tew
jelaskan bahawa DAP sentiasa mengamalkan sikap saling menghormati terhadap parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Katanya, kenyataan Setiausaha Agung Veteran UMNO Mustafa berkata DAP semakin jinak adalah tidak sesuai dan betul. Tambah beliau, kenyataan sedemikian hanya akan memberi peluang kepada parti lawan mentafsir secara negatif dan cuba memusnahkan kerjasama parti-parti komponen kerajaan perpaduan khususnya UMNO DAP. Oleh itu, katanya, DAPSI berharap setiap lapisan pimpinan UMNO dapat mengambil langkah yang proaktif untuk menyemai semangat perpaduan di antara semua parti komponen kerajaan perpaduan khususnya UMNO DAP bagi memudahkan persiapan menghadapi PRU 16. Terdahulu, Mustafa mendedahkan apa yang menurutnya sebagai motif sebenar di sebalik tumpuan berterusan PAS terhadap kerjasama UMNO dengan DAP. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, dua aplikasi e-hailing dari Rusia iaitu InDrive dan Maxim telah diarahkan untuk menamatkan operasi mereka di Malaysia berkuat kuasa 24 Julai ini. Difahamkan, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD telah mengeluarkan surat rasmi kepada dua aplikasi e-hailing tersebut bagi memaklumkan arahan pemberhentian operasi baru-baru ini. Katanya, dua syarikat e-hailing berkenaan boleh membuat rayuan, namun rayuan itu hanya boleh diputuskan oleh beliau selaku Menteri Pengangkutan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis pembukaan semula landasan untuk operasi perkhidmatan kargo Kempas Baru Pasir Gudang. Isnin lalu, Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, Penghantar Malaysia, menggesa kerajaan menjalankan penguatkuasaan tegas terhadap dua aplikasi e-hailing itu termasuk menyekat akses platform berkenaan. Menerusi kenyataan, Penghantar Malaysia dilaporkan mendakwa kedua-dua platform e-hailing itu didapati terus menawarkan perkhidmatan tanpa mematuhi peraturan di bawah akta sedia ada. Hasil satu tinjauan yang dijalankan oleh Merdeka Center menunjukkan bahawa majoriti dalam kalangan masyarakat India menyatakan sokongan terhadap permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Laporan daripada Malaysia Kini menyatakan tinjauan yang dijalankan atas permintaan projek sama mendapati bahawa 62.2% responden daripada kaum India menyokong usaha Najib untuk mendapatkan pengampunan, diikuti oleh responden Bumiputera Islam sebanyak 50.5% dan kaum Melayu sebanyak 43.0%. Namun begitu, sebanyak 95% masyarakat Cina membantah permohonan tersebut, diikuti Bumiputera Bukan Islam sebanyak 51%. Tinjauan ini dijalankan antara 27 Mac hingga 17 April tahun ini melibatkan 1,210 responden berumur 18 tahun ke atas. Responden tinjauan dipilih melalui kaedah pensampulan berstrata rawak berdasarkan etnik, jantina, umur dan negeri. Merangkumi semua 222 kawasan parlimen di 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Pada Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan Najib atas satu pertuduhan penyalahgunaan kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.